Assalamualaikum guys. Macam mana korang nak pilih peralatan memancing yang sesuai untuk memancing? Pertama sekali adalah korang kena tengok keadaan lokasi tempat memancing. Yang kedua adalah jenis target. Yang ketiga adalah jenis rod. Yang keempat adalah tali. Yang kelima adalah umpan. Dan yang keenam adalah rail. Korang kena ikut 6 elemen ni, baru korang boleh kata sesuai dan seimbang korang punya peralatan tu. Okay. Untuk next video, aku akan explain satu persatu macam mana korang nak pilih berdasarkan setiap elemen ni. Kalau korang skip je satu, mungkin ada masalah, kemungkinan rod akan patah, tali akan putus, dan orang kata tak sesuai lah kalau nak memancing kat tempat tu. Okay guys, kita jumpa lagi untuk next video.